Boleh ke? Ni bukan melawak ni, bab kahwin bukan melawak ni, bukan nak kahwin sehari dua. Anak aku ni ada masalah sikit. Tak apa Tok Guru. Saya reda, saya rela. Saya akan jaga dia sepenuh hati saya. Saya tak akan sia-siakan hidup dia. Kahwinlah kerana nak berkat Tok Guru. Jadi anak Tok Guru tu ada masalah mental. Ada kes ni. Ada kes berlaku. Lepas tu macam mana Ustaz? Ustaz tahu tak? Tahu. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Dia jaga isteri dia sampai dia habis umur. Tapi ada apa-apa. Memang ada berlaku lah sebab masalah mental kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung kitab Uqudul Lujain. Kita sampai pada muka surat 38. Tajuk baru, fasal yang kelima, antara adab yang lazim atas isteri. Adab yang semestinya si isteri lakukan terhadap suami dia. Memelihara dan membaikkan adabnya terhadap suaminya. Ini pula tajuk kecil. Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bintani, sewajarnya bagi seseorang yang menggelar isteri itu, ia memelihara dan membaikkan adabnya terhadap suaminya. Apabila seorang perempuan itu sudah bergelar sebagai isteri, sah saja perkahwinan dia, maka dia bergelar sebagai isteri. Dia sudah ada suami. Maka bermula daripada saat itu, ketika itu, maka dia kena jaga segala adab peraturan. Dia kena membaikkan segala akhlak peribadi dia terhadap suami dia. Walaupun tak berkenalan lagi dengan adik-beradik dia, rumah pupu pun tak pergi ziarah lagi, ketika itu dia sudah bergelar sebagai isteri. Ini tajuk dia. Bila dah jadi isteri, inilah dia kena buat. Tak ada dia kata nak kena kenal semua dulu baru saya nak start. Tak. Bermula dia sebagai seorang isteri, sudah bermula perkara yang lazim, perkara yang mesti dia lakukan terhadap suami dia. Antaranya ialah, maksudnya apa dia? Banyaklah. Banyak. Dan yang kita nak sentuh-sentuh ni pun sudah yang kita dah sentuh. Kita dah sentuh dah pada muka-muka surat yang lalu. Bila kita sentuh, bila kita baca nanti kita tengok, wish, ni macam dah sebut. Dan ada yang belum kita sentuh, kita pun tak sebut lagi. Antaranya ialah yang pertama, ia, maksudnya isteri, hendaklah mengasihi segala kelakuan suami dia. Apa maksud mengasihi? Maksudnya dia kena sokong. Dia kena beri semangat kepada suami dia dalam apa tindak tanduk suami dia. Kecuali maksiat. Yang itu jelas. Yang itu semua kita faham. Perkara yang dosa maksiat, tak boleh sokong. Tak boleh kita nak setuju. Kalau rasa macam tak kena ni, kita pun mengaji juga, kita tahu hukum ni. Sembang elok lah. Memang jangan cerkah terus. Tentang kita tahu, ya ni tak boleh, ni dosa ni maksiat. Serang tu tak boleh. Kita kena sembang elok-elok. Apa yang abang buat? Apa yang saya tahu pekerjaan abang?
Apa yang abang sebut tadi? Pelan-pelan sembang. Dia sekiranya kalau kod dia silap ke tadi, tak silap. Oh, dia ulang perkataan yang sama. Maksiat tu. Jadi, sembang, tegur secara sopan. Pasal kita ni isteri. Kan suami pun, oh saya suami Ustaz, saya boleh cerkah dia pun tak boleh. Tak boleh. Jaga kerukunan rumah tangga tu. Wajib tu. Pelihara keluarga wajib. Orang kahwin ni ibarat mendirikan masjid, nak merosakkan rumah tangga, seumpama merosakkan masjid. Hukum dia. Maka dalam perkara yang kita kata taklah, mereka ni siuman, mereka ni berakhlak, masing-masing ni ada asas agama. Suami dia pada asas agama, isteri dia pun okeylah juga. Daripada latar belakang keluarga yang baik. Semestinya perkara yang suami dia buat atau nak buat, benda tu elok. Sokong. So di sini dia kata mengasihi. Maksudnya apa? Maksud jangan membantah. Jangan nampak kita ni tidak setuju dengan tingkah laku ataupun kelakuan atau perbuatan atau pekerjaan suami dia. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara harta suaminya, sama ada suaminya itu hadir ataupun ghaib. Ini juga kita dah sentuh. Kita ingat balik. Ada hadis dia pada muka surat 34. Ada kita dah sentuh dengan contoh yang panjang lebar. Apa dia? Iaitu sama ada suami dia ada ke kat rumah, tak ada ke kat rumah, maka si isteri kena jaga segala harta benda suami dia. Rumah, kenderaan, dia pergi dengan motor, jaga kereta dia. Dia pergi dengan kereta, jaga motor dia. Jaga apa lagi? Banyak tu pasu kat luar, jaga. Apa lagi? Segala harta dia lah. Yang dalam rumah, yang luar rumah, sama ada suami dia ada atau suami dia tak ada. Dia kata masa balik kawan tu aku tak jaga lah. Kawan dah ada. Jaga juga. Walaupun suami ada, mungkin dia rehat, dia letih, dia tidur. Tugas sebagai seorang isteri. Macam tu susah Ustaz. Macam saya tak mau kahwin. Tak mau kahwin, ada musibah yang lain. Fitnah. Ke zaman ni. Nanti diganggu, dituduh yang bukan-bukan. Kita nak jaga. Bibit-bibit maksiat, fitnah itu wajib kita bendung. Jadi apabila pengorbanan dia agak teruk, susah. Nak tunaikan hak ini, Allah berat lah Ustaz, susah. Pahala besar menanti kita. Kalau ujian yang sikit, sikitlah pahala dia. Ujian yang banyak, banyaklah pahala dia. Mudah matematik tu. Jadi faham kita kat sini, sama ada hadir ataupun ghaib, maksudnya suami tu ada ataupun suami tu tak ada. Tak ada tu tak ada kat rumah, ada kat belakang rumah, atau tak ada pergi jauh, atau tempat kerja petang balik dan sebagainya. Semua duduk kat situ lah. Mudah ayat ni mudah yang kita faham. Kemudian yang ketiga, ni apa yang kita sebut ni? Patah balik ke tajuk, adab, akhlak yang sewajarnya isteri kena buat kepada suami dia. Maksudnya isteri yang matang lah. Ada tak isteri yang tak matang? Nak beritahu Ustaz, kau cerita dulu mungkin aku Ustaz kahwin muda. Kahwin muda Ustaz, 13 kahwin dah. Macam tu mungkin lah. Yang kita kata tak boleh fikir lagi. Budak-budak dok amin nak patung lagi bini aku tu. Tu cerita dulu lah, ni tak boleh lah kot. Pergi tengoklah. Dekat pejabat naib qadi dan sebagainya, pergi tengok. Boleh ke ni umur macam ni kecil ni nak kahwin? Cerita zaman dulu memang berleluasa lah. Bermula daripada zaman Nabi sendiri ataupun ada beberapa negara pada zaman ni pun
Mau kita tertakluk kepada masing-masing undang-undang negara. Yang saya sebut apa dia tadi tu? Matang ke tak matang? Ataupun ada masalah mental. Romok dah beromok dah lah. Tapi masalah gangguan mental dia. Tapi dia nak juga. Pergi jumpa Tok Guru dia. Balas 2-3 kali pergi jumpa Tok Guru dia. Kerana dia nak berkat Tok Guru dia. Boleh ke? Ni bukan melawak ni. Bak kahwin bukan melawak ni. Bukan nak kahwin sehari dua. Anak aku ni ada masalah sikit. Tak apa Tok Guru. Saya reda, saya rela. Saya akan jaga dia sepenuh hati saya. Saya tak akan sia-siakan hidup dia. Kahwinlah kerana nak berkat Tok Guru. Jadi anak Tok Guru tu ada masalah mental. Ada kes ni. Ada kes berlaku. Lepas tu macam mana Ustaz? Ustaz tahu tak? Tahu. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Dia jaga isteri dia sampai dia habis umur. Tapi ada apa-apa. Memang ada berlaku lah sebab masalah mental kan. Jadi itu contoh dia. Sekiranya kalau dia abaikan, tak upayalah. Jadi maksud di sini, yang akal sihat, yang boleh guna akal yang sempurna, maka inilah yang dia kena buat. Yang pertama, yang kedua,